Kedai umpan Mandana. Okey. Kita nak beli umpan dulu. Umpan dan ais. Udang hidup dan sompong. Yang betul tiga ya. Air dah mula nak turut ni. Okey. Alhamdulillah kita nak bergerak ke Kelong insya-Allah. Oh, kamera baru. Okey, ni dia rumah Rakit Members. Kita sampai. Okey, kanan belah kanan. Tangan Ni, tangan jaga. Tangan. Tangan jaga. Pancing santai suasana. Okey, kejap lagi kita tambah stiker kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah sampai ke Kelong Member ya. Kita tambah stiker kita. Okey, alhamdulillah. Itu dia. Okey, pasing. Kumpul di sini dulu. Okey. Sekarang proses nak angkat barang, unggah barang. Alhamdulillah cantik. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, pagi ni kita ada satu trip mancing santai-santai di Kelong Members. Terima kasih Amar hantar kita. Pukul 9 kita mula ni Okey, kita mancing kat sini sampai pukul 9. Jadi maknanya kita sempat dah. Nanti malam maghrib, isyak pun sempat lagi kat sini. Kita semua. Sekarang ni saya akan set up lah makanan semua. Amin. Allah maghfirullah amin. Wal walidaina wa rahmah. Wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin. Jom. Okey, alhamdulillah Rakit Members. Okey, sekarang kita baru sampai gini. Rakit Members, geng-geng Loli TV Travel ni. Insya-Allah. Sekarang kita nak review dulu Rakit Members ni, Kelong Members. Okey. Sekarang kami 14 orang Maksimum boleh masuk dalam ni 20 orang. Dia ada satu bilik. Dalam bilik ni tilam, bantal, kita ada kipas dan dalam ni ada plug. Tu plug Mana plug ni boleh charge handset lah kat sini. Okey. Selesa ni. Sejadah banyak ni. 2 tilam. Jadi boleh tidur 4 orang lah ni kalau tidur bermalam kat sini. Dia besar ni. 4 orang masuk. Dan dia sediakan kerusi ni. Kerusi untuk kita mancing sambil nak menunggu mancing Okey, kejap lagi kita tampal Loli TV punya stiker kat sini. Pakai okey. Alright. Ini ada satu meja makan. Okey. Meja makan lu. Okey. Yang berat, bang ni berat. Cari yang berat. Kita turun dah. Ini penting ni. Kayu depan dia. Ini penting. Barbecue, kejap lagi kita bakar. Ayam dan sate. Tempat bakar sate pada bawah tu. Kopi radik. Terbaik. Okey. Ni dapur, ada sinki. Tengok periuk, belanga semua ada. Komplit lah periuk, belanga, syarit, kuali. Ni pun ada ni. Jak. Tempat sampah. Okey. Sinki ni sinki. Ini dapur dia. Tu dia. Allahumma salli ala Muhammad. Okey dia, cun. Minyak masak ada. Okey. Wali. Halo. Tu dia. DJ dia. DJ dia.
Okey, ini bahagian belakang. Ini dia punya store. Owner punya store. Ini kita bilik air. Okey, tandas cangkung. Okey lah. Air laju. Okey dah, dah tengah setting Semoga berjaya. Okey, jom kita naik atas pula. Okey, ni belah atas Okey, naik atas kena buka kasut. Kita apa ada kat atas? Okey, kat atas ni. Wah, ada lagi bantal lah. Banyak bantalnya. Berangin sedap lah. Okey, ni untuk tidur boleh. Untuk solat lah. Kita solat jemaah boleh sini. Dua side kiri kanan. Okey. Tu dia. Besar kelong ni. Alhamdulillah. Tu yang panggil surau Nampak? Surau. Bagus tak? Ada surau Ni belah bawah dapur ni. Tangki air bersih untuk masak, untuk toilet. Untuk toilet lah. Yang ni untuk masak. 2 tangki bersih. Kalau 12 jam boleh tahan lah. Jadi kalau ambil 24 jam dia akan datang top up. Okey, tu dia. Kita tengok coach tengah tampal apa. Wah, kelab memanah Solihin dah sampai sini. Baik. Biasa. Quality was here. Bismillahirrahmanirrahim. Quality TV was here. Kelab mana Solihin was here. Kelab mana Solihin mana? Ini yang best ni. Tengok tu. Apa dah? Okey. Sambil pakar kita mancing. Kita nak goreng telur. Masak telur. Omelet. Tak ada omelet. Alamak. Tu dia. Memang makan kali ni. Hai. Mana? Belum lagi. Dia tunggu Cik Lee pasang. Okey, pasang rum. Okey. Okey. Dah. Tengok tu. Okey. Lauk kita ini ayam masak hitam. Lepas tu kita ada nasi. Sayur campur. Macam-macam ni. Ikan bakar, sosis. Hello. Ini. Tambah belacan. Belacan Gigi boleh tumbuh makan benda ni. Okey. Habiskan. Ni tak ayam. Hari-hari ayam memang. Ya, tu hotdog dia. Okey, kita tengok ni. Sampai perak Dia dah mula. Kan lu. Silakan. Tuan dah, tumbang lah. Kendor tu. Ini sangkut ni. Tadi yang hijau tu macam ada. Hijau. Dia nak makan. Kreatif sendiri. Kalau masuk bapak-bapak. Tu dia, ramah kita ini.
Ternyata kalau malam Ni DJ kita. boleh berhubungan semester. Ya boleh selama itu kau nikah. Halal. Kalau tidak cinta, tak kira tua ke muda. Belut. Haji Masyirat. Dia lagi. Dia dah mula. Oh, dah baik. Gerut. Dah mula dah. Sate ni kita gaul lagi dengan bahan peranca ayam tadi tu. Gaul dia. Lepas tu meleleh ni kelakar. Ni sakit daging pula yang 15 lah. Ada daging tu. Aduh, kelong pusing. Oh, tertanda. Wah. Okey. Oh, apa tu? Dengan lagu ni Yang campur tu tak bawang goreng tu. Bawang telur dah habis. Jadi Kebab ah. Tolong, santai. Lagu pun petang-petang kena Maggi sambil dengar lagu Everything I Did For You. Tak telur pula. Telur. Oh, okay, Maggi. Petang makan Maggi. Teh tarik tu. Soto ah. Itu dia Maggi makan dengan ayam bakar. Adikannya tu. Dapat pelan tapi Okay. Speaker apa? Speaker dah ambil speaker. dah. Kerepek. Dah. Tinggal. Kerepek tu apa yang apa boleh makan.